trending dan terkini di Dagang News. Kelantan kini melangkah ke hadapan dalam dunia digital melalui inisiatif Kelantan Youth Digitalpreneur atau KYD. Kerjasama strategi antara kerajaan negeri, MDEC, UMK, syarikat telekomunikasi dan usahawan muda tempatan dijangka memperkukuh ekosistem keusahawanan digital negeri ini. Satu sesi perbincangan telah diadakan bagi mengenal pasti cabaran belia digital Kelantan dan merangka pelan pelaksanaan KYD 2026. Pengerusi Jawatankuasa Belia, Sukan, NGO dan Perpaduan Masyarakat Negeri Kelantan, Zamaksyari Muhammad berkata, belia negeri itu mempunyai potensi besar untuk menjadi peneraju dalam dunia digital. Saya percaya belia Kelantan mempunyai potensi luar biasa untuk menjadi peneraju dalam dunia digital. InsyaAllah, dengan kerjasama strategik ini, kita akan melahirkan lebih ramai usahawan digital muda Kelantan yang mampu berdiri di pentas global, katanya dalam satu kenyataan. MDEC menekankan peluang baharu dalam ekonomi gig dan pembangunan ekosistem digital berdikari termasuk latihan, pemasaran digital dan kerjaya dalam sektor teknologi. KYD bukan sekadar peluang memulakan perniagaan digital. Ia membina jaringan profesional, meningkatkan kemahiran teknologi dan membuka ruang untuk bersaing di peringkat nasional dan antarabangsa. KYD Kelantan Youth Digitalpreneur, masa depan digital bermula di sini.